الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Fahrul Razi Syari, Timbalan Pengurusi Masjid Sharifah Fatimah Jitra Kedah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, khususnya di dalam Qaryah Masjid Sharifah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin bin Said selaku Setiausaha Masjid Sharifah Fatimah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua anak Qaryah dan muslimin muslimat seluruhnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdullah bin Ahmad, Bendahari Masjid Sharifah Fatimah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada semua anak-anak Qaryah Masjid Sharifah Fatimah dan juga mengucap terima kasih di atas sumbangan yang tidak terhenti oleh tuan-tuan kepada Masjid Sharifah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad bin Musa selaku Ahli Jawatankuasa Masjid Sharifah Fatimah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Talib bin Marja selaku Ketua Biro Kebajikan Masjid Sharifah Fatimah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makhtar bin Baidin, Ahli Jawatankuasa Masjid Sharifah Fatimah, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada sekalian muslimin dan muslimat. Semoga tahun-tahun ini mendapat
keceriaan adanya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazril Rashid, mewakili unit media Masjid Sharifah Fatimah. Ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Birullah, Bilal Masjid Sharifah Fatimah, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husainuddin bin Haji Hitam, merangkap sebagai Bilai 2 Masjid Sharifah Fatimah. Yang ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin terutama kepada sahabat-sahabat saya dan jemaah-jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozi bin Ismail selaku Syiah Masjid Sharifah Fatimah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Saya Sufyan bin Muhammad Rafudin selaku Syiah Masjid Sharifah Fatimah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas, dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidai bin Zainal Abidin, Imam Masjid Sharifah Fatimah, mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan, kerjasama dan juga tenaga dan wang ringgit kepada pengimarahan Masjid Sharifah Fatimah dan juga tabung Ihya Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Buat anak-anak Qaryah Masjid Sharifah Fatimah yang berada di perantauan, pulanglah dengan selamat, berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang, dan marilah sama-sama kita menyambut hari raya ini dengan penuh rasa kesyukuran, dengan penuh rasa kehambaan, elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah kita, memesongkan agama kita, yang boleh mendatangkan maksiat dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sebagai insan yang berjaya di Madrasah Ramadan adalah kita berjaya mengharungi Aidilfitri dengan penuh rasa ketaatan dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang daripada saya, siru ala barakatillah, Al-Quran di hati, masjid di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.